Keajaiban senaman super ringkas 1 minit untuk memulihkan ingatan. Anda boleh bebas daripada ketakutan terhadap demensia. Jika anda berumur lebih 70 tahun, lakukannya sekarang juga. Pernahkah anda asyik terlupa kebelakangan ini? Jika anda terlupa hari jadi ahli keluarga dan tidak menjumpai cermin mata yang baru diletakkan, hati anda pasti berdebar-debar. Ramai orang yang tidak dapat tidur malam kerana risau sama ada mereka sudah mula menghidap demensia. Tetapi hari ini, saya, Dr. Muhammad Adam dari saluran kesihatan kita akan memberikan anda satu jawapan yang sangat melegakan. Otak anda sama sekali tidak tua atau mati. Ia cuma tertidur sebentar kerana terlalu letih bekerja selama ini. Mari saya ceritakan kisah Pak Cik Ahmad yang berusia 74 tahun. Pada suatu hari, beliau berjanji untuk berjumpa isterinya di taman. Oleh kerana ia adalah jalan yang selalu dilalui, beliau yakin pasti boleh sampai ke sana. Namun, saat beliau berdiri di perhentian bas, tiba-tiba fikirannya menjadi kosong. Beliau sama sekali tidak ingat ke mana beliau ingin pergi dan siapa yang ingin dijumpainya. Setelah duduk termenung di tengah jalan, beliau akhirnya pulang ke rumah. Bayangkan betapa besarnya rasa kehilangan yang dialaminya. Beliau menangis teresak-esak sendirian kerana berasa malu untuk berhadapan dengan anak-anaknya, berfikir bahawa dirinya kini benar-benar sudah menjadi bodoh. Tetapi, tahukah anda apa yang saya katakan kepadanya? Tahniah Pak Cik. Kini otak Pak Cik sudah bersedia untuk bangun, kata saya sambil tersenyum. Ramai orang salah faham. Mereka menganggap apabila usia semakin meningkat, otak akan menjadi kebas dan sel-sel akan mati. Itu sama sekali tidak benar. Menurut kajian terkini, otak manusia terus menghasilkan sel baharu walaupun telah melebihi usia 90 tahun. Otak anda sekarang pun masih mahu hidup dengan sendirinya. Cuma kita tidak tahu bagaimana untuk menghidupkan Swiss-nya menyebabkan otak kita terus terdiam. Oleh itu, hari ini saya bawakan 4 alat kawalan jauh untuk menghidupkan semula Swiss otak anda. Alat tersebut adalah telinga, leher, lidah dan jari kaki. Hanya dengan menyentuh keempat-empat bahagian ini dengan betul, otak akan menyala terang. Tiada ubat yang menelan belanja ribuan ringgit diperlukan dan tiada senaman yang memenatkan diperlukan. Hanya 1 minit sehari sudah memadai. Otak sangat jujur. Jika kita memberikan rangsangan dengan penuh teliti, ia pasti akan membalasnya dengan hadiah yang dipanggil ingatan. Pak Cik Ahmad juga hanya melakukan pergerakan ini bersama saya selama 3 bulan dan kini beliau mampu menghafal perkataan bahasa Inggeris bersama cucu-cucunya. Menantunya terkejut dan bertanya, "Ayah, kenapa ayah makin bijak kebelakangan ini?" Anda semua juga pasti boleh melakukannya. Hari ini saya akan merungkai rahsia tersebut dengan sangat mudah dan jelas. Tontonlah video ini sehingga tamat dan dapatkan kembali keyakinan anda yang telah hilang. Jika anda teruja dengan topik hari ini, sila tekan butang suka dan tinggalkan angka 1 sahaja di ruangan komen. Angka 1 yang anda tinggalkan akan menjadi Swiss pertama untuk membangkitkan otak yang sedang tidur. Peraturan kelangsungan hidup untuk melindungi otak anda yang berusia lebih 70 tahun, kita akan mulakan sekarang juga. Anda boleh terus melakukannya sambil menonton video ini atau kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda lebih awal dan tonton semula nanti sambil melakukannya. Rahsia pertama dan kedua untuk menghidupkan Swiss otak tersembunyi pada telinga dan leher. Pergerakan pertama ialah senaman melebarkan sayap telinga iaitu menarik telinga ke arah luar dengan rasa yang selesa. Lakukannya sekarang juga. Angkat kedua-dua belah tangan dan pegang kedua-dua telinga. Pegang bahagian atas telinga, kemudian bahagian tengah dan akhirnya bahagian bawah iaitu cuping telinga secara bergilir-gilir dan tarik perlahan-lahan ke arah luar selama 3 saat setiap satu. Hanya 10 saat sudah mencukupi. Jangan tarik terlalu kuat. Sebaliknya, lakukannya sekadar merasai regangan yang selesa pada telinga. Mengapakah menarik telinga sangat penting untuk kesihatan otak? Di dalam tubuh kita, terdapat satu lebuh raya yang sangat panjang dan penting dipanggil saraf vagus yang menghubungkan otak dengan organ-organ di seluruh badan. Ia adalah saraf yang sangat berguna yang bermula dari otak dan mengawal fungsi sehingga ke jantung dan paru-paru. Namun, satu-satunya tempat di mana saraf yang menakjubkan ini memunculkan dirinya sedikit di luar tubuh kita adalah di telinga. Oleh itu, merangsang telinga memberikan kesan yang sama seperti menyentuh otak secara langsung. Apabila anda menarik telinga, saraf parasimpatetik yang dipanggil brake otak akan segera diaktifkan. Apabila anda mengalami tekanan, otak akan menegang.
Pada masa ini, jika anda merangsang telinga, otak akan berasa lega sambil berfikir, sekarang saya boleh berehat sedikit dan menurunkan paras kortisol iaitu hormon tekanan dengan drastik. Malah, menurut hasil kajian luar negara yang terkenal, merangsang telinga sahaja sudah mampu memulihkan keseimbangan saraf autonomi, malah menurunkan tahap keradangan di dalam otak. Pada mulanya, Pak Cik Ahmad juga berasa ragu-ragu. Dr. Muhammad Adam, adakah ingatan saya akan menjadi lebih baik hanya dengan menyentuh telinga? Tanyanya. Namun, setelah melakukan senaman ini selama beberapa hari, beliau sangat gembira kerana mula mendapat tidur yang sangat lena. Saudara-saudari, perkara ini sangat penting. Otak kita dicuci semasa kita tidur nyenyak. Ia adalah masa untuk membersihkan toksin yang terkumpul sepanjang hari. Jika kita menenangkan otak dengan senaman telinga, tidur yang nyenyak dapat dicapai dan seterusnya, otak akan menjadi lebih bersih. Kini, pergerakan kedua. Senaman putaran leher kura-kura yang membuka laluan lebuh raya ke otak dengan lancar. Pusingkan kepala anda dengan sangat perlahan ke sebelah kanan, kemudian kembali ke posisi asal dan pusingkan semula secara perlahan ke sebelah kiri, lalu kembali ke posisi asal. Ia selesai dalam masa 5 saat sahaja. Terdapat amaran yang paling penting di sini, jangan sesekali memuzingkannya dengan pantas dan jangan memaksa diri untuk memuzingkannya sehingga ke tahap maksimum. Kuncinya adalah bergerak secara lembut dan perlahan seperti kura-kura, hanya dalam lingkungan yang tidak menyakitkan. Mengapakah leher sangat penting? Di sebelah kiri dan kanan tulang leher kita, terdapat arteri vertebra yang bertindak sebagai saluran penting yang membekalkan darah ke otak. Darah ini membawa oksigen ke bahagian belakang otak iaitu cerebellum yang mengawal keseimbangan tubuh serta batang otak yang mengekalkan nyawa. Namun apabila usia semakin meningkat, otot di sekitar leher menjadi kejang dan menekan saluran ini. Akibatnya, jumlah darah yang mengalir ke otak akan berkurangan menyebabkan kepala berasa pening dan kita mula kerap terlupa. Hanya dengan memusingkan leher secara perlahan, laluan yang sempit ini akan terbuka kembali. Oksigen dan nutrien akan mengalir masuk dengan banyak ke dalam otak. Pak Cik Ahmad sering mengalami kekejangan leher kerana selalu melihat telefon pintar, tetapi selepas mempelajari pergerakan ini, beliau berkata kepalanya berasa lebih cergas. Beliau menggambarkannya seolah-olah kabus telah hilang. Tepat sekali. Melegakan leher adalah sama seperti meniupkan udara segar ke dalam otak. Namun, bagi mereka yang mempunyai tekanan darah yang sangat tinggi atau pernah didiagnosis dengan saluran darah leher yang sempit, anda perlu lebih berhati-hati. Jangan memusingkannya secara paksa. Pergerakan mengangguk perlahan sedikit sahaja sudah mencukupi. Mulakannya dengan lembut sambil mendengar isyarat tubuh anda. Sebab mengapa kita merangsang telinga dan leher terlebih dahulu adalah untuk membuka pintu masuk ke otak. Jika pintu masuk tertutup, apa gunanya makan makanan yang baik dan belajar bermati-matian? Kita mesti membuka laluannya dahulu barulah beralih ke langkah seterusnya. Bukankah kepala anda sudah berasa sedikit segar sekarang? Jika video hari ini bermanfaat, sila kongsikannya secara terang juga kepada rakan-rakan yang risau tentang masalah daya ingatan. Satu perkongsian daripada anda mungkin menjadi hadiah terbesar yang mampu mencegah demensia bagi seseorang. Bak kata pepatah, rezeki perlu dikongsi bersama barulah bertambah berkat. Nah, memandangkan kita telah membuka pintu masuk ke otak, dalam bahagian seterusnya saya akan kongsikan rahsia yang lebih hebat untuk menyemai baja secara langsung ke sel-sel otak dan meluaskan peta otak. Ia adalah senaman lidah dan jari kaki. Jika kedua-dua senaman ini digabungkan, anda akan dapat mengembalikan ingatan masa muda dalam masa 3 bulan seperti Pak Cik Ahmad. Jika anda menekan butang langganan butang tetapan notifikasi di saluran kesihatan kita, anda tidak akan terlepas cerita seterusnya dan boleh menontonnya serta-merta. Demi otak anda yang sihat, mari ikuti saya sehingga ke akhirnya. Sekarang, memandangkan laluan ke otak telah dibuka dengan lancar, tiba masanya untuk kita menyemai baja yang penuh nutrisi ke sel-sel otak secara agresif. Tadi kita telah membuka pintu masuk otak dengan menyentuh telinga dan leher, dan dua pergerakan yang akan anda lakukan sebentar lagi adalah kaedah yang sangat berkesan untuk merangsang bahagian dalam otak secara langsung, lantas membuatkan sel-sel baharu tumbuh. Sila ambil kertas dan pen atau simpan kuat-kuat maklumat ini dalam fikiran anda. Pergerakan ketiga ialah senaman menolak dan memutar lidah. Cubalah lakukannya di dalam mulut anda sekarang.
Pertama sekali, sentuhkan hujung lidah ke langit dan tolak ke atas dengan kuat selama kira-kira 3 saat. Selepas itu, putarkan lidah di dalam mulut seperti melukis bulatan yang besar ikut pusingan jam sekali dan kemudian lawan arah jam sekali. Cukup 15 saat sahaja. Lebih elok jika anda melakukannya di hadapan cermin supaya anda dapat melihat seberapa besar pusingan lidah yang anda lakukan. Tahukah anda mengapa lidah merupakan kunci kesihatan otak? Lidah bukanlah sekadar organ untuk merasa makanan. Ia adalah gabungan 8 otot pintar yang bergerak dengan cara yang paling halus dan kompleks dalam tubuh manusia. Menggerakkan lidah akan merangsang saraf khas yang keluar dari bahagian tengah otak yang dipanggil batang otak. Apabila isyarat ini dihantar ke otak, bahan seumpama baja yang merangsang pertumbuhan sel otak akan dilepaskan. Nama baja ini adalah faktor neurotropik derbitan otak, BDNF. Namanya agak sukar bukan? Anggap saja ia sebagai tonik yang menyuburkan sel-sel otak. Apabila tonik ini bertambah banyak, hubungan antara sel-sel otak menjadi semakin kukuh dan ia sangat membantu dalam melahirkan sel-sel baru. Malah, jika kita mengimbas otak individu yang kerap melakukan senaman lidah, kita dapat melihat bahagian yang dipanggil hipokampus yang bertanggungjawab terhadap ingatan bergerak dengan sangat aktif. Pada mulanya, Pak Cik Ahmad berasa sedikit malu untuk memutarkan lidahnya. Namun selepas melakukan senaman ini secara berterusan, suatu hari beliau memegang tangan saya dan berkata, Dr. Muhammad Adam, sejak kebelakangan ini percakapan saya agak pelat sehingga saya berasa rendah diri di hadapan anak-anak. Tetapi sekarang sebutan saya sudah semakin jelas, jadi saya sangat seronok dapat berbual-bual. Tepat sekali. Senaman lidah bukan sahaja membangkitkan otak, malah melindungi kemampuan bercakap dan menelan makanan yang menentukan kualiti hidup pada usia tua. Dan kini, pergerakan keempat dan terakhir. Senaman menggenggam jari kaki yang meluaskan petak otak serta mengekalkan keseimbangan. Buka kasut anda sekarang juga atau gerakkan jari kaki anda dari dalam stoking. Genggam ke semua jari kaki pada kedua-dua belah kaki rapat-rapat ke arah dalam setakat yang boleh dan kemudian buka kembangkan ia ke arah luar seluas-luasnya. Ulangi pergerakan ini selama 30 saat. Kuncinya ialah memberikan daya yang cukup sehinggakan anda terasa regangan celah-celah antara jari kaki. Ramai yang bertanya, kenapa perlu menggerakkan jari kaki yang letaknya jauh? Di dalam otak kita terdapat zon khusus yang mengawal setiap bahagian badan dan ini dipanggil petak otak. Apa yang mengejutkan? Kawasan yang diwakili oleh jari kaki di dalam otak adalah sama luasnya dengan kawasan jari tangan. Hanya dengan menggerakkan jari kaki secara terperinci, ia memberikan kesan seperti menyalakan mentol lampu di kawasan otak yang sangat luas. Tambahan pula, jari kaki sangat berkait rapat dengan serbelum yang mengawal keseimbangan tubuh kita. Apabila usia meningkat, adakah anda sentiasa risau akan terhuyung hayang dan terjatuh? Ini berlaku kerana otot jari kaki yang semakin lemah menyebabkan isyarat yang dihantar ke otak semakin berkurangan. Pergerakan mudah mengecutkan dan mengembangkan jari kaki ini akan merangsang cerebellum dan melindungi anda daripada risiko terjatuh. Hakikat bahawa deria keseimbangan meningkat dengan ketara hanya dengan melakukan senaman ini selama kira-kira 6 minggu telah pun dibuktikan secara saintifik. Pak Cik Ahmad secara sedar akan sentiasa menggerakkan jari kakinya setiap kali keluar bersiar-siar. Hasilnya, jika sebelum ini beliau berasa takut dengan permukaan jalan yang sedikit berbonggol, kini beliau berbangga kerana tapak kakinya mempunyai kekuatan untuk mencengkam tanah, membuatkan langkah kakinya berasa sangat stabil. Apabila jari kaki menjadi kuat, otak juga akan menjadi kuat. Dan apabila otak kuat, langkah berjalan, anda juga akan menjadi lebih gagah. Kini, anda telah mempelajari keempat-empat alat kawalan jauh otak iaitu telinga, leher, lidah dan jari kaki. Apa yang akan berlaku sekiranya kita menyambungkan semua pergerakan ini mengikut urutannya? Suis bagi keseluruhan otak akan diaktifkan secara serentak dari pintu masuk otak ke bahagian tengah sehinggalah ke kawasan pergerakan yang paling luas. Ini bukan sekadar memulihkan ingatan, tetapi ia adalah resipi bersepadu yang menjadikan emosi, corak tidur serta pergerakan fizikal anda kembali sihat sepenuhnya. Baiklah, kini semua persiapan untuk menghidupkan suis otak sudah pun selesai. Jika video hari ini benar-benar membantu anda, pastikan anda menekan butang langgan dan butang tetapan notifikasi. Satu klik daripada anda memberi semangat yang sangat besar kepada saya untuk menghasilkan lebih banyak maklumat kesihatan yang bermanfaat dan padat.
Tolong sebarkan kaedah yang hebat ini kepada rakan-rakan di sekeliling anda supaya kita semua dapat menghabiskan usia tua yang bertenaga tanpa perlu risau tentang demensia. Memandangkan anda telah mempelajari kesemua 4 pergerakan tersebut, anda pasti tertanya-tanya bila dan bagaimana senaman ini harus dilakukan untuk mendapatkan kesan yang terbaik. Bermula dari sekarang, saya akan memberitahu anda jadual rahsia yang diamalkan oleh Pak Cik Ahmad yang telah membantunya mendapatkan semula otak mudanya dalam masa 3 bulan. Ini adalah jadual harian yang dapat meningkatkan daya ingatan, jadi pastikan anda mengingatinya dengan baik. Pertama ialah rutin sebaik sahaja anda membuka mata pada waktu pagi di atas katil. Apabila terjaga daripada tidur, jangan terus bangun. Lakukan senaman menggenggam jari kaki selama 30 saat terlebih dahulu dari dalam selimut. Ini ibarat menghidupkan suis pertama di kawasan pergerakan otak yang telah tidur sepanjang malam. Selepas itu, pergi ke bilik air, basuh muka anda dan sambil melihat cermin, lakukan senaman menolak dan memutar lidah selama 15 saat. Memutarkan lidah sambil memandang mata anda sendiri di dalam cermin pasti akan memulakan hari anda dengan perasaan yang sangat gembira. Kedua ialah rutin di sekitar waktu makan tengah hari. Sebelum makan, putarkan leher secara perlahan-lahan dengan senaman putaran leher kura-kura selama 5 saat. Ini bertujuan untuk membuka saluran darah ke otak lebih awal supaya nutrien dapat disalurkan dengan baik. Selepas makan pula, untuk membantu pencernaan dan mengurangkan tekanan, lakukan regangan menarik sayap telinga selama 10 saat. Jika anda berbuat begini, rasa mengantuk dan kelesuan minda pada waktu petang selepas makan pasti akan berkurangan dengan ketara. Ketiga ialah rutin pada waktu petang semasa menonton televisyen. Jangan hanya duduk diam semasa waktu iklan. Lakukan keempat-empat pergerakan yang saya ajar tadi sebagai satu set sekurang-kurangnya sekali. Buat dalam urutan jari kaki, lidah, telinga dan kemudian leher. Ia hanya mengambil masa tepat 1 minit. Jika anda menonton drama bersiri dan melakukannya setiap kali iklan disiarkan, anda boleh melengkapkan jumlah saranan harian dengan sangat mudah. Terakhir adalah rutin sebelum tidur. Pada masa ini, fokuskan kepada tarikan sayap telinga dan putaran leher kura-kura. Ini adalah masa yang sangat penting untuk merehatkan otak bagi mendorong tidur yang nyenyak serta membantu penyingkiran toksin dari dalam otak dengan lancar sepanjang malam. Pak Cik Ahmad telah menampal jadual ini di peti sejuk dan mematuhinya selama genap 100 hari. Pada mulanya, beliau asyik terlupa sehingga terpaksa mengunci jam penggera, tetapi kini ia sudah menjadi kebiasaan seperti memberus gigi. Malah beliau berasa janggal jika tidak melakukannya. Hasilnya, beliau kini sangat gembira kerana bukan sahaja dapat mengingati hari lahir menantunya, tetapi beliau tidak lagi keliru dengan nombor kata laluan rumah pangsapuri beliau. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa soalan lazim daripada anda semua. Soalan pertama adalah, Doktor, adakah lebih baik jika senaman ini dilakukan dengan lebih banyak? Jawapan saya ialah tidak. Sama seperti rangsangan, otak kita juga memerlukan rehat. Melakukannya kira-kira 3 hingga 4 kali sehari sudah memadai. Jika dilakukan secara berlebihan, otot mungkin akan terkejut atau menjadi letih. Jadi lakukanlah sekadar cukup untuk berasa lega sahaja. Soalan kedua ialah, Rahang, saya terasa agak sakit apabila melakukan senaman lidah. Bolehkah saya meneruskannya? Jangan sesekali memaksa diri. Bagi mereka yang mempunyai sendi rahang yang lemah, jangan buka mulut terlalu luas. Cukup sekadar memutarkan lidah dalam putaran yang sangat kecil di dalam mulut dan kesannya masih mencukupi. Jika anda berasa sakit, berhenti serta-merta dan kurangkan intensiti pergerakan tersebut. Itu adalah kaedah senaman yang bijak. Seterusnya, sebagai seorang doktor perubatan, ada satu perkara yang sangat penting ingin saya kongsikan. Senaman yang diajarkan tadi adalah langkah pencegahan untuk mengekalkan kesihatan otak. Namun, jika anda mengalami salah satu daripada 3 simptom yang akan saya nyatakan ini, ia bukanlah pada tahap yang boleh diselesaikan dengan senaman. Sebaliknya, ia adalah isyarat bahaya di mana anda harus segera ke hospital. Pertama, cara berjalan menjadi pelik. Jika ingatan anda semakin merosot dan pada masa yang sama langkah kaki terasa berat seakan-akan melekat di lantai serta langkah berjalan menjadi sangat sempit, ia mungkin petanda penyakit cecair berlebihan di dalam otak. Kedua, jika simptom incontinence urin iaitu kesukaran menahan kencing tiba-tiba berlaku. Ketiga, jika rasa kemurungan terlalu mendalam sehinggakan anda tidak mahu melakukan apa-apa dan asyik menjawab tidak tahu apabila ditanya.
Simptom-simptom ini bukan sekadar tanda otak tertidur, malah isyarat bahawa rawatan perubatan diperlukan. Jadi pastikan anda mendapatkan bantuan pakar perubatan segera. Selain itu, jika percakapan anda tiba-tiba menjadi pelat atau sebelah tangan dan kaki tiba-tiba lemah tetapi pulih dengan cepat, ini mungkin simptom awal strok. Jangan pandang remeh dan beranggapan tidak ada apa-apa. Sebaliknya segeralah ke hospital besar. Kesihatan anda bermula daripada kebolehan menyelamatkan nyawa ketika masa keemasan. Jadi, adakah anda sudah bersedia untuk mempraktikkannya? Sekarang juga tinggalkan perkataan mula atau praktik di ruangan komen. Atau tinggalkan angka 2 juga boleh. Daripada sekadar berazam secara bersendirian, jika anda menulisnya begini, anda akan mempunyai dorongan dan keazaman yang jauh lebih teguh untuk melakukannya secara berterusan. Sila tinggalkan juga komen-komen yang memberi sokongan kepada orang lain yang turut menulis komen. Bagi golongan warga emas seperti kita, tiada ubat yang lebih mujarab daripada saling memberi semangat dan berusaha untuk kekal sihat bersama-sama. Sekarang sebagai penutup, mari kita rumuskan perkara yang dipelajari hari ini dan saya akan berikan sedikit pesanan ikhlas untuk anda semua. Sila berikan tumpuan sehingga akhir. Terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa yang agak lama untuk mempelajari tentang kesihatan otak bersama saya pada hari ini. Saya harap anda sentiasa ingat bahawa sikap ingin belajar dan mempraktikkan sesuatu perkara baharu walaupun sudah melepasi usia 70 tahun, sebenarnya sudah mula meremajakan sel-sel otak anda. Baiklah, sebelum kita terlupa dengan isi-isi penting yang dipelajari hari ini, mari kita pahat 3 perkara ini kuat-kuat di dalam hati kita. Pertama, walaupun usia melebihi 70 atau 80 tahun, otak kita masih mempunyai kemampuan yang cukup untuk menghasilkan sel saraf yang baharu sekiranya ia diberikan rangsangan. Jangan mudah berputus asa dengan menyalahkan faktor usia. Kedua, telinga, leher serta lidah dan jari kaki. Usaha selama 1 minit sehari merangsang 4 kawasan ini merupakan suis yang paling ampuh untuk menghidupkan kembali otak yang sedang tidur. Ketiga, berbanding dengan melakukan semuanya secara serentak, usaha yang paling penting adalah membahagikan rutin tersebut sedikit demi sedikit pada waktu pagi, tengah hari dan malam secara konsisten setiap hari. Boleh saya ceritakan serba sedikit lagi mengenai Pak Cik Ahmad, warga emas berusia 74 tahun yang saya perkenalkan pada awal tadi? Sekarang, beliau sudah melangkah masuk ke bilik rawatan dengan derapan tapak kaki yang sangat berbeza. Jika sebelum ini beliau sering menundukkan kepala dan masuk tanpa tenaga, kini beliau melangkah dengan dada yang bidang, mengukirkan senyuman yang paling ceria dan menyapa saya terlebih dahulu. Baru-baru ini, beliau membanggakan satu perkara kepada saya. Katanya, kini beliau digelar pakar kesihatan otak di pusat komuniti warga emas di kawasan kejiranannya dan beliau tekun mengajar 4 pergerakan ini kepada rakan-rakannya yang lain. Setiap kali rakan-rakannya bertanya apakah ubat mujarab yang beliau makan sekarang, beliau akan ketawa terbahak-bahak sambil menjawab, "Aku menggunakan alat kawalan jauh di dalam tubuh aku sendiri untuk membangunkan otak aku setiap hari." Individu yang dahulunya pernah menitiskan air mata akibat terlupa nama menantunya sendiri, kini telah berubah menjadi seorang tokoh yang menyebarkan kesihatan serta harapan kepada orang di sekelilingnya. Anda semua juga sudah pasti boleh menjadi seperti itu. Ingatan merosot apabila sudah tua itu adalah sesuatu yang semula jadi, fikir sebahagian orang. Detik di mana kita menyerah kalah, pada waktu itulah otak kita benar-benar mula menua. Walau bagaimanapun, tolong kekalkan keyakinan bahawa di dalam fikiran kita masih terdapat ruang tanah yang sihat untuk pucuk-pucuk baharu tumbuh mekar dan mulakanlah pergerakan-pergerakan yang dipelajari pada hari ini satu demi satu. Otak kita sama sekali tidak akan pernah mengkhianati setiap titik peluh yang kita curahkan. Sebagai penutup, mari kita pejamkan mata dan bayangkan kesemua 4 pergerakan yang telah dipelajari hari ini. Pertama, tarik telinga anda ke arah luar dengan selesa bagi melegakan ketegangan otak. Seterusnya, pusingkan leher perlahan-lahan seperti kura-kura untuk membuka kelancaran lebuh raya saluran darah ke otak. Ketiga, tolak serta putarkan lidah anda dengan kuat untuk menabur baja tonik penuh nutrisi pada sel-sel otak. Akhir sekali, kuncup dan kembangkan jari-jari kaki dengan kuat bagi meluaskan peta otak sambil mengekalkan keseimbangan tunjang tubuh anda. Sangat mudah dan ringkas, bukan? Keajaiban 1 minit yang kecil ini akan terus terkumpul dan akhirnya mampu mengubah keseluruhan hidup anda 10 tahun dan juga 20 tahun akan datang. Sebagai seorang doktor, saya telah memberi preskripsi ubat yang sangat banyak.
Namun saya sentiasa menyedari bahawa tiada ubat yang setanding dengan keazaman anda sendiri untuk bertindak. Tindakan kecil dengan menggerakkan jari kaki setiap pagi dengan penuh rasa kasih dan sayang terhadap diri sendiri itu bakal menjadi perisai terbesar bagi melindungi masa depan hidup anda. Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kerana anda sudi meluangkan masa bersama saya sehingga ke penghujung ceramah ini. Saya akan sentiasa memberikan sokongan dari sisi anda agar daya ingatan anda terus meningkat hari demi hari dan hati anda sentiasa dalam keadaan tenang. Saya amat berharap agar maklumat yang dikongsikan hari ini dapat menjadi sinar harapan kecil dalam hidup anda. Jika ia bermanfaat, pastikan anda menyebarkan video ini kepada individu yang disayangi di sekeliling anda juga. Demi hari tua anda yang kekal sihat, saya Dr. Muhammad Adam dari saluran kesihatan kita akan kembali lagi dengan topik kesihatan yang lebih mudah dan jelas. Jangan lupa untuk menggerakkan jari kaki sebaik saja celik mata pada awal pagi esok. Saya menyayangi dan menghormati anda semua dengan sepenuh hati. Anda telah melakukan kerja yang hebat pada hari ini. Ya,